inventory apa ni? Inventory akhir. Okay, kalau maklumat tambahan kita kena ingat, kita ada 2 entry yang kena masuk, iaitu 2 entry tu contohnya dekat Apur dengan PKK, mesti ada 2. Okay. Okay, kita ambil yang mana? Inventory akhir ni kita mesti ambil yang kita tengok harga kos ke harga pasaran yang bukan. Salah. Okay, kita kena tengok yang mana. ABC ni kita tengok yang mana yang paling yang sikit ni. A 5,800, B 6,550, C berapa ni? C mana? Sini. 11,800 tambah semua. Sekejap saya tambah. Perhitungan mata 6,550 tambah 11,800. So kita dapat 24,150. Inventory akhir dia 24,150. Inventory akhir. Kita masuk kat mana? Kita masuk dekat kita masuk dekat Apur, iaitu dekat kos barang tu. Kos barang untuk dijual kan, dia kena tolak inventory akhir. So masuk kat situ. Masuk kat situ. Lepas tu kita masuk dengan dekat Apur dengan masuk kat PKK. PKK kat mana? PKK dekat aset semasa. Okay, nilai yang sama, nilai yang ni 24,150. Okay, lepas tu kita tengok ni PHR diselaraskan kadar bayaran dulu. Okay, kadar bayaran termasuk kadar bayaran rumah kediaman 540. Okay, termasuk, maksudnya kita kena tambah. Okay, 6,540. Kita dapat tadi kadar bayaran dia berapa ni? 6,540 kan? Ya Allah, kenapa 6,540 berapa ni? 6 tambah 540. So dapat apa ni? 6,540 tambah 540. So kita dapat 7,800. Ini masuk dekat belanja dekat Apur. Okay, kan kita kata ada 2 kan. Okay, kat PKK kita buat apa? 6,500. Sekejap. PKK masuk belum bayar tu kan. Semua tu. Sekejap. Belum bayar. Aduh, ya Allah. Oh, ya, betul. Okay, so ambil yang ni 7,800 ni, tolak dengan 6,540. Sekejap. 7,80 tolak 6,540. So dapat 540 lah. Ambil je lah yang ni 540 tu. Yang ni awak masuk dekat aset semasa, kadar bayaran prabayar. Berapa ni? Dekat ni, dekat aset semasa. So dah ada 2 entry. Ambil yang ni belanja Apur, ni aset semasa, kadar bayaran. Okay, Apur lah juga, PKK. Okay, kita tengok ni 3 pula PHR. Okay, PHR diselaraskan 2% akaun belum terima. Okay, dia ada akaun belum terima bersih dengan akaun belum terima. Kalau akaun belum terima bersih tu, kalau ada hutang lapuk dekat maklumat tambahan, kita kena tolak dulu baru darab peratus. Okay, perlu tekan hutang ragu 2%, darabkan dengan hutang ragu pula akaun belum terima, darab dengan akaun belum terima. Akaun belum terima dia kat sini berapa ni? 14,500 betul kan ni? Okay, 14,500. Berapa je darab 14,500, 290. Okay, kita dah dapat sini. Okay, 290 ni kita terus masuk PKK. PHR je lain. Yang kita kira tu dia masuk PKK. PHR je yang kita kira masuk PKK. Yang lain semua kita kira masuk Apur. Masuk Apur. Jadi PKK ni masuk AS. Dia akan tolak dengan akaun belum terima nanti. Saya dah ajar yang form Apur tadi kan.
format PKK tadi. Okey, lepas tu kita tengok, kan ada 2 entry kan, lagi satu kita tengok ni PHR yang lama ada tak. Kalau ada, awak kena lama tolak baru. Ingat, lama tolak baru. Lama tolak baru. Okey, lama dia 210, tolak 290. So dia tak apa, negatif pun tak apa. Saya dapat 80 kan, negatif pun tak apa. Itu menandakan okey, kita tengok lama kepada baru. Jadi dia meningkat. Meningkat mesti belanja. Kalau meningkat mesti belanja. Belanja dekat apa. Jadi tulis PHR je. Dia boleh je tulis nak penambahan ke pengurangan, penambahan ke, tapi tak apa. Nak selamat tulis PHR. Okey. Lepas ni, yang ni saya tak ajar lah sebab saya tak tahu. Sorry. Lepas tu kita tengok yang ni lah, susut nilai ni. Susut nilai ni saya tahu yang lengkapan ni. Susut nilai lengkapan kedai. Okey, dia kata dia nak garis lurus. Okey, lengkapan nak garis lurus kan. Garis lurus peratus kos darab peratus darab tempoh. Dapat darab tempoh kalau ada tau, kalau ada. Tapi kat sini tak ada, so tak payah. Okey, kos dia berapa ni lengkapan? Sekejap. Berapa ni? Lengkapan 23,000 darab peratus 20%. Kan? Tu je. Lepas tu darab dapat berapa? Darab berapa ni? 20%. Allahu Akbar. Tolonglah, aku takut sebenarnya. Okey, 4,600. Okey, sekejap. 4,600. Okey, lepas tu kita tengok susut nilai. Okey, yang ni kita masuk mana? Masuk belanja. Belanja kat mana? Butiran apa? Susut nilai. Mana kat mana? Apur. Okey, lagi satu dia mesti dekat PKK kan. So kita cari susut nilai terkumpul dia pula. Susut nilai terkumpul dia 2,300. Kita tambah je lah 2,300 tambah dengan yang ni. Tambah dengan yang 4,600 ni. Tambah 4,600. So dapat 2,300 tambah 4,600. Kita akan dapat 6,900. So kita masuk dekat apa ni nama dia? ABS dekat ni PKK. Apa? Susut nilai terkumpul. Lengkapan. Tak kisahlah macam mana pun. Okey, lepas tu pula kita tengok ni pula kenderaan 10% baki berkurangan. Baki berkurangan macam mana baki berkurangan? Formula dia adalah apa tu nama dia tu. Kejap apa tu formula dia? Kos tolak senti. Kos tolak senti, buat kurungan kat sini, darab peratus, darab tempoh kalau ada juga. Sama tadi kan. Okey, tapi dia tak ada tempoh, jadi biarkan je. Kalau ada tempoh mesti kena darab dengan tempoh. Okey, kos tolak senti. Kos ada tak? Kos kenderaan 60,400. 60,400 tolak senti dia berapa tadi? Senti kenderaan ni 9,060. 9,060. Okay, ni darab peratus dia 10 10%. Aku Juliet. 60,400 tolak 9,060 darab 10%. So kita dapat 5134. Sini masuk mana? Sini masuk belanja. Belanja mana? Susut nilai. Kat mana? Apur. Mesti ada 2 entry. Okey. Lepas tu yang kita cari lagi satu pula. Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul mana? Kenderaan 9,060. Tambah saja 9,060 tambah 5134. Kita akan dapat kita akan dapat 14194. Sini masuk mana? PKK. Masuk kat mana? ABS. Masuk kat mana? Susut nilai terkumpul. Itu sahaja. Mesti semua maklumat tambahan mesti ada 2 entry.